Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kami daripada KPS 3023 Sosiologi Pendidikan akan membentangkan hasil dapatan bertemu kami bertemakan pengurusan organisasi, pengurusan akademik, hal ehwal murid dan kurikulum. Kami daripada pihak 4, nama kuliah adalah V. Saya akan teruskan dengan pengenalan. Pada 26 April 2025, kami telah melaksanakan temu bual secara atas talian dengan menggunakan aplikasi Zoom. Tajuk di temu bual adalah pengurusan organisasi, pengurusan akademik, hal ehwal murid dan kurikulum. Kami melaksanakan wawancara bersama guru kanan teknik dan profesional SMK Syekh Muhammad Al-Bukhari di Kedah, iaitu Puan Nur Hayati binti Zakaria. Seterusnya ialah pemilihan topik. Kami memilih topik pengurusan organisasi, pengurusan akademik, hal ehwal murid, dan kokurikulum. Tajuk ini dipilih kerana pengurusan organisasi di setiap sekolah berbeza-beza, terutamanya di antara sekolah bandar dan luar bandar, serta sekolah yang berprestasi tinggi dengan sekolah harian biasa. Oleh itu, kami ingin melihat dan memerhati bagaimana perancangan pihak sekolah untuk mengawal dan melaksanakan pengurusan organisasi di sekolah dari segi pengurusan akademik, hal ehwal murid, dan kokurikulum. Seterusnya adalah bahagian metodologi. Reka bentuk kajian yang kami pilih adalah berasaskan kajian kualitatif yang berfokuskan kepada kajian terhadap situasi dan individu. Kaedah kajian pula adalah berasaskan kaedah temu bual secara berstruktur bersama dengan Puan Nur Hayati binti Zakaria selaku guru penolong kanan teknik dan vokasional SMK Syekh Muhammad Al-Bukhari. Sesi ini dijalankan secara formal dan khusus mengikut topik kajian. Prosedur pengumpulan data pula terbahagi kepada 5. Yang pertama adalah mengenal pasti tajuk kajian. Yang kedua, menyediakan surat kebenaran kepada pihak sekolah. Yang ketiga, membina soalan berkaitan dengan tajuk kajian. Yang keempat, mengadakan sesi temu bual. Dan yang terakhir adalah merakam sesi temu bual. Bagi bahagian dapatan kajian pula, kami sekumpulan mendapati bahawa SMK Syekh Muhammad Al-Bukhari menekankan kecemerlangan akademik melalui program seperti dialog prestasi, kem akademik dan kem motivasi. Sistem sokongan seperti perkhidmatan guru dan pentadbiran yang komited membantu pelajar tercicir serta mengimbangi akademik dan kokurikulum. Pengurusan HEM pula sistematik dengan peranan aktif dalam pelbagai unit. Antara unit tersebut ialah unit kaunseling, disiplin pengawas dan asrama. Disiplin dan kebajikan pelajar akan dijaga melalui pemantauan rapi, tindakan tegas serta khidmat kaunseling. Kokurikulum akan diurus dengan cemerlang. Ini dapat dibuktikan dengan kejayaan MSSD 5 tahun berturut-turut sekolah tersebut dan ada pelajar yang mewakili dalam peringkat antarabangsa. Sokongan kewangan, kemudahan lengkap serta pelan strategik 3 tahun akan memastikan kelangsungan program dan keseimbangan pelajar aktif. Bagi perbincangan pula, kajian ini menganalisis pengurusan akademik, hal ehwal murid dan kokurikulum di SMK Syekh Muhammad Al-Bukhari. Pengurusan akademik dijalankan secara sistematik dengan pelbagai program untuk menyokong prestasi akademik murid. Hal ehwal murid pula dikendalikan dengan baik melalui kerjasama unit HEM dan penggunaan teknologi, iaitu penggunaan imbasan kad untuk memantau kehadiran murid ke sekolah. Kokurikulum pula cemerlang dengan pencapaiannya hingga ke peringkat antarabangsa. Ketiga-tiga aspek ini penting untuk melahirkan murid yang cemerlang secara holistik. Bagi batasan kajian, walaupun kajian ini memberi gambaran yang jelas tentang pengurusan di SMK Syekh Muhammad Al-Bukhari, tetapi ianya terhad kepada satu sekolah sahaja dan tidak mewakili semua sekolah. Data yang diperoleh melalui temu bual secara atas talian yang menghadkan pemerhatian sebenar, kekangan masa dan sumber juga menyebabkan pandangan ibu bapa dan pelajar tidak dapat dikumpul. Hasil kajian terhadap warga SMK Syekh Muhammad Al-Bukhari ini menunjukkan bahawa sekolah ini mengamalkan pengurusan yang sistematik yang merangkumi akademik, HEM dan kokurikulum. Antara usaha yang dijalankan termasuk dialog prestasi, bimbingan disiplin serta kecemerlangan dalam sukan. Semua ini menunjukkan komitmen sekolah dalam membentuk persekitaran pembelajaran yang kondusif dan seimbang. Maka, cadangan kajian lanjutan adalah menilai kesediaan guru untuk melaksanakan pendidikan abad ke-21. Kami menyediakan 12 soalan dan ini adalah antara soalan dan jawapan yang diberikan semasa temu bual.